boleh. Dan komen-komen yang lain tu insyaAllah aku akan cuba perlahan-lahan untuk reply. So kalau pun nak tengok apa yang seterusnya, jom. Sekarang ni motorku di sebelah bahagian luar ni, barang-barang yang di sebelah bahagian luar lah, macam radiator apa semua tu aku dah buka. So sekarang ni hanya tinggal dia punya top set sajalah, hanya tinggal dia punya head dan dia punya block. So sekarang ni aku akan tunjuk seringkali yang boleh lah. Aku akan tunjuk lah macam mana cara untuk buka head dan block, untuk buka dia punya bahagian top set lah. Kalau pun nak tengok apa yang barang dalam dia, jom kita tengok. Enjin yang aku buat ni, adalah enjin LC1355S. Okey, yang first kali kita buka dia punya manual tensional. Yang motor yang dah modi, semua motor yang body selalunya memang akan pekat kepada manual tensional lah. Ya, dia lebih selamat daripada auto tensional. Auto tensional kalau kata tiba-tiba dia rosak, memang lingkup enjin. So tukar kepada manual tensioner ni lebih selamat, tapi kita kena adjust tak cekang sangat, tak kendor sangat. So sekarang ni kita buka dulu. Lepas tu kita buka dia punya clutch cable. Okey, lepas tu kita buka dia punya water pump pula. Okey, skru water pump di sini, sini dan sini. Okey, untuk yang dah tukar kepada water pump racing ataupun nak tukar kepada water pump racing lah, water pump racing ni dia lebih tebal. So skru sini, sini dan sini automatik dia tidak sampai ke head. So kita kena tukar pakai skru yang lebih panjang sikit. Sekarang kita buka water pump pula. Okey, skru dia Allen key, dia main macam ni. Tu nampak. Skru ni dia lebih panjang daripada yang standard lah. Okey, lepas semua skru dah buka, kita cabut water pump ni keluar lah. Lepas tu kita kena buka dia punya head cover. Skru dia saiz 8 di sebelah sini, sini, atas ni dan sini. Ni dia ada dia punya washer cooper. Jangan sampai washer cooper tu hilang. Kalau hilang yang tu yang nak boleh buatkan apa punya head cover ni dia leaking. Kita buka dia punya skru ni dulu. Ni dia punya skru. Yang aku cakap tadi ada washer cooper tu kan. Inilah dia punya washer cooper. So jangan hilangkan dia punya washer cooper ni. Lepas tu kita cabut dia punya head cover. Okey, stick dia kat sini. Inilah cooper di dalam head selepas kita buka dia punya head cover. So, lepas tu kita kena buka dia punya orang panggil start head block. 1, 2, 3, 4.